Ini adalah siri Ketagih Ride episod ke-55 Jelajah Kedah Part 2. Jom kita ride. Sarungkan helmet, sarungkan kasut, panaskan enjin, perlukan petrol motor. Semua sudah sedia, mari kita mula. Pagi ini kita ada ride lagi. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada Ketagih ride lagi. Motor sudah servis, angin sudah isi, roti sudah bawa, air botol sudah beli. Kawan sudah sampai, mari kita pergi. Doa sudah baca, jom mari kita mula. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada Ketagih ride lagi. Tiap malam tidur tangilnya menanti tibanya pagi. Tiap hari ternanti-nanti bilanya ada ride lagi. Bukannya untuk lumba atau bermegah diri, kita ride untuk menikmati dan tenangkan jiwa ini. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada Ketagih ride lagi. Nggak ada ride, hati ini tenang, melihat dunia, mengenal sahabat. Biarpun penat, biarpun panas, kita tetap akan ride sekali lagi. Hora hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada Ketagih ride lagi. Hora iha, hora hora wow wow. Mari kita gerak, hati penuh girang. Hora hora iha, hora hora wow wow. Kita sudah sampai, kita ada Ketagih ride lagi. Assalamualaikum. Selamat kembali ke siri Ketagih Ride, geng. Selamat pagi Kedah. Selamat pagi Alostar. Peace. Hari ini pagi-pagi kita di Alostar nak cari breakfast dalam Ketagih Ride Jelajah Kedah kita hari kedua, okey. Jadi jam pukul 7.30 ni kita dah gerak. Kita jalan ini hari. Mulakan eksplorasi ride kita untuk hari kedua. Semalam kita dah selesai sampai di Alostar. Kita dah pusing-pusing sehingga beberapa tempat. Hari ni kita jalan lagi. Kita explore Kedah lagi, okey. Oh, baru lepas hujan no Alostar. Alhamdulillah, kita 7.30 ni dia dah tak hujan dah. Jalan basah, babe. Jadi di pagi awal ni kita plan untuk kita cari Soru dulu lah. Cari Soru dulu, breakfast. Ada satu kedai yang jarak dia 16 km. 16 km, 10 km 16 minit. Kita akan sampai di kedai breakfast kita. Hari ni Kedah kerja. Kita saja yang cuti. Hari Ahad. Jadi trafik macam banyak sikit lah. Jadi pagi ni lain sikit lah. Kita dapat lihat pemandangan yang lapang sikit lah. Lembah Kelang banyak bangunan tinggi. Belakang ni tak ada bangunan tinggi pun. Kita relax je, dapat rasa suasana lain hari. Bangun tidur di tempat baru. Oh, ramai banyak kita. Orang start bergegas nak pergi kerja. Okey, jadi kita pergi cari breakfast dulu. Jadi kita jumpa dekat tempat breakfast, okey. Ciao, peace. Menu dah makan awal dulu. Nostalgia. Ubi kayu rebus, cahnya, bulu kuning, gulai ayam. Oh, isi lemak kerang. Bergaduk ni menu. Tepi sawah, oh mak, belakang tu ada sawah. Jom kita tengok lauk-lauk apa.
Nasi lemak dia ni. Ini special pulut. Gulai. Gulai ayam kan? Pulut ni ikan. Pulut. Ui, jangan buat pasal. Pulut je kot. Pulut. Jangan buat. Kejap lagi. Pagi ni makan sambal. Sikit tak apa, jangan makan salah. Spicy. Kau atas motor buat spicy nanti pun kau tahu. Makan pagi, makan Penga. Penga. Ni penga pisang. Penga pisang. Nyok tak ada, nyok. Baru kan enggak? Ya, jom. Ya, paru lembu. Yalah, paru lembu. Okey, aku dah ambil lah makanan aku. Aku ambil nasi lemak, paru, sotong. Ni apa? Nasi goreng. Nasi goreng pedas tu. Pedas. Oh ni makanan rare dah. Oh dulu nampak. Dulu kan. Otai makan je. Nampak muka dulu kan. Muka orang tambah batu. Ni apa? Apa nama dia? Alah. Apa ni? Apa nama dia? Alah. Dangan. Dangan. Ni nasi goreng. Pedas kan? Pedas. Tapi biar lepak sini. Nampak? Kita keliling rumah. Ho! Bodoh aku orang tu ni. 3 jenis ikan. 3 jenis ikan sardin. Ikan bilik dah. Ikan bilik. Bukan ikan kembung lah. Apa ikan tu? Tak tahu orang Kedah panggil ikan apa. Tak makan habis? Penga. Sedap. Sedap kan? Ni lempeng. Semua habis. Ni lempeng ni kalau tak makan, lempeng pisang. Ni kudangai ni. Bukan. Penga. Penga lempeng ke? Saya tengok lempeng ni. Ni jangan sebut lempeng. Dia tak tahu. Itu pronoun bahasa Kedah lah. Ini rumah saya cip kat sini ya. Tu depan tu ya. Mana? Depan tu ya. Ya? Jom lah, kedui. Boleh? Bukan table. Open table. Hari ni. Mak makan. Oh, apa makan? Neler ke. Lempeng pisang, lempeng kelapa. Salah. Penga pisang. Penga. Kelapa. Ya, betul. Ya, jadi dapat penga awal. Ni makan pagi kan tengah hari ni. Tak tahu. Teruk ada ni Jim. Sahur. Sahur. Oh, sambal tambah lagi. Dah penuh ni. Kuah saja. Kuah je. Satu dulang lagi. Kuah je bang. Ni orang kampung dah main dah. Orang kampung main. Dah habis lah. Makan balik hotel kan? Tidur balik. Ini apa? Kembung. Kita menung. Kalau kedai dia kemenung dia Penung panggil. lah. Kuah telur balik. Kedai panggil kemenung. Ni macam makanan budak-budak lah. Tak ada sambal apa pulut gulai lah. Tadika bang. Tengok apa? Dia tengok makan apa. Temping. Bukan, Penga. Penga di Alustar. Ni apa? Ni apa nama dia? Jangan Bukan. Sama kan? Itu bakar ini kukus. Rasa dia macam kutu bambu. Rasa Baru Try dulu. Oh, yang tu bakar. Yang ni rebus. Steam. Sama rupanya. Lembut. Apa tu? Nasi goreng dengan sardin. Alright. Tempor. Kan? Ada lempeng tak lah? Penga tak lah? Belum sampai. Belum sampai. Belum sampai lagi. Nasi putih tu makan lauk. Saya macam ni aja. Oh. Good morning. Tadi tak ada? Morning. Ada. Ada ah? Kita. Pendang kan? Ya. Ambil okey. Hai, sarapan bos. Cari espresso. Habis dah. Okey, tengah kita siap dengan sambal bilis. Okey. Okey bang, terima kasih. Nak tolong ambil video. Nak cakap apa? Penga. Okey, kita lalu ketagi right penga.
Ketagih, right? Nanti bos marah. Ini yang dia buat. Ada video special, okey? Dah menyandor lah ni. Nampak menyandor. Tapi nampak hari ni semua pakai baju Kedah. Kita ride hari ni Lang Merah. Kita explore negeri Lang Merah. Tapi tak langgar nak bangun ni macam mana? Banyak nak makan je. Dah sotong bedal. Bila lagi nak rasa? Just bertingkat-tingkat. Aku pula dah. Jom kami ni scam. Bukan saya punya. Okay, dia orang dah habis makan lah. Jadi kita start lah. Kita punya ronda-ronda Kedah hari kedua. Let's go. Satu, dua, tiga. Jangan ambil gambar tak elok lah. Satu, dua, tiga. Cik, lorong telur. Weh, tagih right. Tengah. Ketagih right. Jadi inilah dia, kita makan kat sini. Warung klasik. View depan dia cantik geng. Tu lah Gunung Kriang. Gunung Kriang tu. Cantik, nampak benda, nampak Gunung Kriang. Okey, jadi kita dah settle makan. Jom kita sambung kita punya ride. Hari kedua kita bermula. Ride jelajah Kedah. Let's go. Bersama sahabat, bersama Ketagih Ride. Select. Select. Tawul merah. Okey, jadi hari ni kita pusing Alostar lagi. Kita dah sampai dah di rumah Tok Su. Ni rumah dia, rumah Melayu tradisional. Di Alostar ni, sana pun ada seketul. Jadi kita baca sekejap rumah apa sebenarnya ni. Ni rumah warisan. Selamat datang. Jadi inilah dia. Tangga macam ni aku rindu lah. Dulu kampung Melaka banyak macam ni. Tak ada dah zaman sekarang. Jadi kita baca sikit. Rumah Seri Banai. Lokasi asal rumah Kedah berbumbung panjang ini terletak di Kampung Banai, mungkin peluang daerah Kubang Pasu, Kedah. Pemilik asal rumah ni ialah Tuan Haji Saad bin Taib. Nama atuk aku. Yang mendiami rumah ini bersama-sama dengan isterinya Puan Hajah Saudah. Rumah ini dibina oleh Tok Bakar, seorang tukang rumah tempatan. Rumah tradisional Melayu lah. Rumah ini mempunyai catatan sejarah sendiri, iaitu bahagian bawah rumah ini pernah dijadikan sebagai bilik darjah sekolah rakyat. Bawah rumah jadi sekolah. Jadi inilah. Jom. Tok Su tu janggut. Tok Su. Tok Su. Dia gini. Dia hutan dah? Dia pergi masuk rumah jiran lah tu, Pantai Laut. Duduk Kedah tapi first time dari sini. La ilaha illallah. Kita minta lah cadangan. Mana nak pergi bang? Sini tak ada apa. Sedih. Jadi inilah dia persinggahan pertama kita di Alostar ni. Hari ni kita tengok banyak attraction kat Alostar ni. Ni renyah-renyah ni, gerimis. Mari susul sini ambil gambar.
Right, rumah Tok Su, rumah warisan settle. Kita pergi next punya. Sini saja, dekat-dekat je. Nanti jumpa kat sana terus. Let's go, on the bike, on the bike. Rumah Tok Su sudah sampai. Alright, jadi sekarang kita sudah sampai di Dataran Alustar ataupun Dataran Masjid Zahir. Semalam kita ada singgah malam kat sini. Jadi semalam kita tengok suasana malam dia. Jadi di siang hari ni kita bawa semualah sebab semalam ada yang tak datang terus balik hotel. Hari ni kita bawa semua untuk singgah Dataran Alustar ni. Kat sini memang macam-macam adalah, kita dapat tengok Masjid Zahir yang memang tersergam indah. Kat sini juga kita dapat tengok Menara Alustar. Kat sini memang macam-macam adalah, ada muzium Kedah, ada art gallery, macam-macam ada kat sini. Jadi Dataran Alustar ni memang satu tempat yang wajib kita singgah kalau datang ke Alustar ni. Jadi dalam ride kita hari ni memang kita akan pusing-pusing banyaknya attraction di Alustar ni. Ada lagi tempat lepas ni pun kita akan singgah satu tempat lagi di Alustar ni. Alustar ni memang penuh dengan attraction lah. Dah memang alang-alang dah sampai kan. Kita try sebaik mungkin untuk singgah beberapa tempat yang kita sempat singgah dalam ride kita hari ni sebelum kita menuju ke tempat lain nanti, okey? Jadi cuaca pun elok ni, mendung-mendung je, tak panas walaupun dah nak tengah hari dah. Memang peluang baik untuk kita bersantai-santai di Dataran Alustar ni. Jadi jom kita ambil gambar ajap. Lepas tu kita sambung kita punya ride ronda-ronda Alustar lagi. Jom.
settle. Banjir. Aduh. Banjir. Dah, jom breakfast lagi. Breakfast lagi. Okey. Jom kita gerak. Gerak. Aduh, putus nyawa. Takkanlah kuat sikit. Alostar, perlahan. Cakap betul-betul Alostar ke apa? Macam mana? Ha? Alostar. Okey. Jadi Alostar Kedah. Habis ha. Janggut. Jangan lolak. Masuk sikit. Okey dah. Ready? Dalam. Ketagiran. Alright. Alostar KL sudah sampai. Masjid sudah sampai. Dataran sudah sampai. Jadi jom kita sambung kita punya ride. Let's go. Okey, kita sekarang berada di Medan Alostar. Di depan sana tu ada Masjid Zahir. Kamera ni? Kamera. Tu Masjid Zahir. Istana Bandar Besar. Sana Muzium Kesenian Alostar. Belah kanan kita ada Menara Alostar. Dan sebelah kiri kita pelancong daripada Ghana. Tanzania. Ucapan. Alright, jadi selesai sudah kita santai-santai lepak di dataran Alostar. Jadi sekarang kita nak sambung kita punya ride menuju ke satu lagi destinasi yang kita orang memang plan nak singgah dalam hari kedua ni di Alostar. Tak jauh pun, hanya 3-4 minit je untuk sampai. Dan mungkin ini adalah destinasi terakhir kita, persinggahan kita di Alostar ni. Jadi sekarang kita nak pergi ke rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tak jauh pun, memang dekat je dengan dataran tu. Jadi jom sama-sama kita layan. Alright kan, kita dah sampai di rumah kelahiran Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Ni rumah kelahirannya. Di rumah inilah Dr. Mahathir dilahirkan 20 Disember 1925 dan dibesarkan. Jadi semua tempat yang kita pergi hari ni semua dekat-dekat je, tak jauh pun. Jadi alang-alang kita singgah mana yang sempat. Rasanya ini destinasi terakhir kita lah di Alostar ni. Sampai lah, pernah sampai? Ha? Di sini pernah sampai? Tak pernah. Dia memang cameraman umpahan kak. Bagus abang janggut kita ni jadi fotografer. Masuk tu. Tengok keluar kedai ni. Boleh nak? Guna juga lah. Jadi mana satu rumah dia? Oh ni. Ni rumah dia. Rumah Dr. Mahathir Mohamad. Ada orang lain juga, ramai juga. Aku kan jawab. Kalau tak lubang ni, kalau kentut tak keluar kan. Kita tak fikir.
Apa maksud video bunyi ke? Cerita kentut-kentut orang tengah rekod lah. Abang adik apa? Ajak adik cakap baju ni dia tak ada lubang angin. Jadi angin tak masuk. Dan mana kalau kentut tak keluar? Jadi meja nak beli suit, dia kena tanya kentut, tanya Mak Saleh. Kena tanya anti apa? Waterproof ke airproof? Saya tak nak waterproof, nak airflow. Keluar ni. Cerita kentut-kentut. Cerita lah berak ke apa ke. Ni main apa ni? Kita Seremban. Gagal. Ni basikal apa? Basikal Mahdi pergi sekolah dengan kolej. Pergi sekolah dengan kolej ya? Ni basikal lah. Oh, kau tengok brake dah tu. Tak ada wire tu. Mana ada kabel brake dah. Mama Sri kakak okey. Pancit dah. Pancit dah. Ni lah rupa luaran rumah Tun Dr. Mahdi. Sekarang dah Tun lah. Lupa lah Tun Dr. Mahdi. Okey. Satu, dua. Jangan risau kan. Salah rumah. Dalam mah. Nanti ya. Jom kita try naik. Ada Tun. Nak seimbangkan dia jap. Oh. Sila boleh. Ada itu saudara yang tak diketahui. Oh, ni rumah dia. Kena daftar bang. Kena daftar. Terima kasih kerana datang. Terima kasih. Oh, inilah rumah dia. Rumah Tun Dr. Mahdi Muhammad. Oh, ini kursi healing ni. Kursi healing zaman dulu. Pakai sepan dalam rumah pengek. Sama. Sama ya? Ada ras. Memang ada jaga berat. Interpret. Ini bilik-bilik dia. So, rumah dia. Kayangan. Ya. Oh, ni dapur lama. Okey, aku tak tunjuk semua Aku nak korang datang sendiri. Tunjuk semua nanti korang tak datang. Jadi korang datang sendiri lah tengok rumah Tun. Jadi kita turun. Okey, kalau kat bawah ni, kat luar ni dia ada auditorium, ada surau, ada galeri. Itulah benda-benda ni. Rumah dia hanya yang ni je. Ni rumah dia. Rumah Tun Dr. Mahdi Muhammad, Bapa Pemodenan Malaysia, 2 kali Perdana Menteri Malaysia. Okey, Kertajaya sudah sampai. Akhirnya dah bergambur dah. Okey, settle lah. Okey. Jadi semua dah settle, jom. Jom, tergerak. Bye-bye, peace. Okey, geng. Jadi kita dah settle lah ke semua persinggahan kita di Alostar untuk hari kedua jelajah Kedah ni. Hanya kita breakfast, kita singgah rumah Tok Su, dataran dengan masjid tu, dan rumah Tun Mahdi. Jadi itu je lah yang sempat kita singgah. Sebab kita tak check out lagi ni, jadi kena balik hotel jap, check out. Aku pun nak ingat nak bilas kejap, mandi kejap, freshkan balik badan. Lepas tu baru kita sambung kita punya ride, okay? Jadi kita balik hotel sekarang ni, tak jauh pun. Semua tempat tadi semua dekat-dekat je. Semua 4-5 minit je. Senang kita nak pusing-pusing sini. Aku pun pakai selipar je. Jadi kita check out dulu kat hotel. Nanti kita sambung lepas check out, okay? Peace, bye. Let's go, jalan. Bersama sahabat, bersama Kertajaya.
Okey gang. Jadi kita dah meninggalkan kita punya hotel. Kita tinggal di T Plus Hotel Sungai Korok nanti aku letak link Google Map tempat-tempat yang kita orang singgah hari ni dalam video ni. Semua aku akan letakkan di description macam biasa. Kalau korang berminat mana-mana salah satu ke semua ke nak pergi macam biasa, aku akan letakkan link tu. Jadi korang klik je keluar terus Google Map kat mana lokasi yang kita orang singgah. Okey. Jadi sekarang ni kita dah atas sekali dari Alostar. Jadi Alostar pun kita dah habis-habis pusing. Memang banyak tempat lagi yang kita tak sempat singgah lah. Ada dalam list aku ada 2 lagi sebenarnya, tapi tak sempat nak singgah. Jadi kita tak singgah untuk ride jelajah Kedah kali ni. Dan kali kita akan ulang lah. Kita repeat lagi ke Kedah, kita akan singgah insyaAllah. Okay, jadi sekarang ni kita nak pergi makan dulu. Sebab walaupun ramai yang kenyang lagi, tapi kita kena pergi makan sebab kita nak pergi ke Tasik Beris. Aku nak singgah di Tasik Beris tu. Tasik Pedu aku pernah pergi, Tasik Beris aku belum pernah. Aku tak tahu pernah lalu ke tak, tapi aku tak pernah singgah Lalu mungkin pernah Jadi kita orang nak singgah sana kejap untuk layan view dan layan jalan. Hari ni kita layan jalan. Kita tadi kat Alostar dah singgah banyak tempat kan. Jadi sekarang kita jalan lah. Kita layan atas motor pula. Kita akan pergi Tasik Beris dan kemudiannya turun terus ke Sungai Petani. Jadi kita makan dulu. Sebab kat area Tasik Beris tu dia tak ada kedai makan yang besar-besar. Jadi bila ramai-ramai ni kan lapar kan, tak ada kedai makan lagi payah. Jadi kita makan dulu lah. Lepas tu baru kita jalan, okey? Jadi kita jumpa kat kedai makan kita. Peace, ciao. Makan jauh tak bungkap. Malah dendam semalam tak makan. Bukan selalu. Bukan selalu. Jip, makan Jip. Makan. Banyak sangat benda. Udang dia. Okey ada. Ni kerabu putat. Jam, terapi jam, Roblox. Okey, ni menu kita hari ni. Udang ni harga dah 9 hingga 12 ringgit. Sekor. Abang kata orang Kedah. Try. Tadi aku dengar dekat hotel kata tak nak makan, masih kenyang. Sekali kat sini semua kau nasi. Best. Ustaz tak apa. Ya. Ikan bakar ikan tilapia. Ini namanya ikan salai. Kata orang kampung, kalau makan ikan salai, muka akan awet muda. Jadi ikutlah filosofi tu. Terima kasih. Ini pun sama. Kata tak nak makan lah, apalah. Mampungah. Pusing. Belum banyak. Ada kunyit. Masih tak, ni macam ni orang ni. Tadi kata kita makan lagi ke? Kenyang lagi lah. Bantu makan kat Tasik lah. Apalah. Cakap. Cepat dia nampak. Kenyang. Ini diet bang. Ini diet. Kalau macam ni aku percayalah. Ini diet. Ini suku-suku separuh dah. Okey. Tak sampai suku tu pun. Sayur tu tak separuh. Tinggal belakang. Kita makan tengah hari. Okey. Makan biar betul. Seafood. Jom makan. Ada juga Dia pun ada duit kau. RM2. Oh, dah atas.
Sini nak ke atas. Okey geng, kita dah settle lah kita punya makan tengah hari kita di Alostar ni. Jadi sekarang kita nak menuju ke arah Tasik Beres. Maka selesailah semua persinggahan kita di Alostar. Ada beberapa tempat yang kita masih tak sempat singgah. InsyaAllah lain kali kita akan singgah lah. Jadi Alostar, goodbye. Jumpa lagi. Terima kasih semua warga Alostar. Hujan ni babe, menitik-nitik ni hujan. Sana gelap, sana terang. Jadi harapnya kita ke Tasik Beres ni dipermudahkan. Sana gelap gila. Jadi kita nak ke Tasik Beres ni kalau ikut masa sejam 20 minit. Sejam 20 minit untuk sampai Tasik Beres. 73 km. Jarak dia tak jauh sangat. Cuma ni lah tak boleh laju lah kot. Jadi inilah geng-geng kita. Kita nak keluar daripada Alostar ni. Adakah kita terselamat daripada hujan? Jadi kira sekarang ni kita nak layan jalan je. Kita tak ada singgah apa sangat. Cuma nak tinggal Tasik Beres je. Okay, kita nak singgah Tasik Beres yang aku tak pernah singgah lagi. Jadi kita layan jalan. Jalan menuju ke Tasik Beres tu dan jalan ke kemudiannya ke Sungai Petani. Kita punya plan hari ni untuk kita bermalam di Sungai Petani Kedah. Jadi semua singgah di Alostar dah settle. Kita layan jalan pula. Tengok view-view dia. Aku tak tahu lah aku pernah lalu ke tak. Aku pernah lalu sekali. Abang Tarin kata lah, ada lalu masa kita balik daripada Perlis, jelajah Rom. Aku pun tak ingat. Yang aku tahu kita ada singgah Tasik Pedu. Dia kata ada lalu. Tak perasan aku. Tak apa, kita lalu je lah lagi sekali. Kalau dah lalu lah. Tapi dia orang tak pernah lalu. Pasal Rom kita 4-5 orang je. Jadi ada geng kita yang dah balik . Sekejap bagi signal masuk simpang. Ada geng kita yang dah balik. Dia tak join kita bermalam hari ni di Sungai Petani. Lagi-lagi tadi tiba-tiba dah kawan dah golap. Lagi semua nak balik cepat. Takut kena hujan. Jadi rasanya kita punya rider sekarang ni tinggal dalam 20 lebih kot. Tak sampai 30 lah. 20 lebih biji motor. Tapi aku garanti lah jalan ke Tasik Beres ni ramai gila geng KR tak lalu lagi lah. Pasal dia tak ada apa sangat . Dia dekat dengan Sik je. Sik tu pun dia belah bawah. Jadi jalan yang kita nak lalu ni ke Tasik Beres ni dia orang tak pernah lalu lagi aku rasa lah. Jadi tak ada apa aku nak share dulu. Kita lagi sejam lebih untuk sampai Tasik Beres. Jom kita layan view-view menuju ke Tasik Beres. Okay, let's go. Peace. Ciao. Jalan terbentang luas, panorama alam melambai, keindahan di hidang mekar, angin bayu mula membelai, jentera mula berderu menuju destinasi satu. Tak laju hanya santai bersama sahabat handai, gelak tawa bersama
luas dunia ciptaannya, bumi sendiri maupun di seberang, membuat ilmu pada yang mau. Perlahan ku kan jejak satu persatu. Bukan semuanya sempurna, pahit manis kami terima. Kita berjuang lelah bersama, utuh bersama kita pastikan tiba. Kelak tawa bersama, membawa sejuta cerita. Ayo, ayo, semua jom kita luncur. Let's go, ke Tagi Ride. Ayo, let's go. Ayo, ayo, semua jom kita luncur. Let's go, ke Tagi Ride. Ayo, let's go. Kirimkanlah nikmat, utuskanlah berkat, pohon lindungi kami, moga selamat. Hantarkanlah rahmat, tak kira tempat, usai nanti sematkan walau secebis manfaat. Gelak tawa bersama, membawa sejuta cerita. Ayo, ayo, semua jom kita luncur. Let's go, ke Tagi Ride. Ayo, let's go. Ayo, ayo, semua jom kita luncur. Let's go, ke Tagi Ride. Ayo, let's go. Ke Tagi Ride. Ayo, let's go. Ke Tagi Ride. Ayo, let's go. Mana dua? Aku rakam. Sekali aku tengok grup lain. Ada satu kes lah. Adalah. Konvoi panjang. Tiba-tiba ada dua patah balik. Terkejut. Mana ya? Tak tahu pasal. Saya ikut Putri. Sudah Putri mana tu? Jangan bang. Kan? Tapi sepatutnya janggut ikut Putri ni.
Okay, kita dah sampai di Lakeview Resort Beris. Aku tak tahu lah susunan macam mana, Beris Lakeview Resort ke apa ke. Jadi dia resort lah, resort yang tak besar sangat. Jadi sini memang depan-depan terus view Tasik lah, view Tasik Beris. Jadi kita ada minum sini, ada toilet semua sini. Aku rasa sini je yang ada view Tasik, yang ada minum-minum, ada toilet lah. Jadi kita tumpang resort punya lah. Jadi lagi kita pusing-pusing tengok apa ada. Tempat selfie banyak sini. Tu contoh tu, kita ambil gambar situ. Lepas tu atas tu. Lepas tu atas tu. Atas tu. Oh, lagi kita ambil gambar. Tapi kena panjat lah. Lutut yang goyang jangan lah. Okay, kita pusing-pusing. Selamat datang ke JT HLBR Hill Lakeview Resort. Ni JT dia. Jom kita jalan. Lawa lah. Ambil gambar sini lawa ni. Menarik lah. Oh, skill dia tu. Saja dia lomba. Dia sebenarnya nak menang, tapi dia nak ajak semua. Kameraman sampai. Yeay. Ambil gambar. OOTD. Sampai. Oh. Bang, menung apa bang? Bang Gaduk menung apa? Apa nak jadi lepas ni? Tak, jangan sembang. Kita ambil gambar situ cepat. Jom. Muka dah basi. Habis ingat muka kita orang ni semenggah sangat ke? Oh, basah Basah tak nak duduk. Tak apa, diri je lah. Kita dah basah dah 2 kali. Okay, ready? 1, 2, 3. Assalamualaikum. Baru sampai. Daripada mana? Betong? Daripada Demi sampai. Baru sampai. Kena tinggal. Dia orang tinggal saya. Nampak sangat slow. Hari ini 2 kali basah bro. Oh, kita punya gelap pun selamat tau. 2 kali mandi hari ni. Dekat Tanjung Malik sekali, dekat Penang sekali mandi. 2 kali mandi. Itu kering siap alih. Kita 2 kali dia alih. Oh, alih ke aku lah tu. Bang. Nanti saya terlanggar bang. Oh, ada penggambaran filem ah. Ada filem. Alamak. Aduh, kita cinta. Bila drama nak ditayangkan? Ni drama dah. Ni drama dah. Kita tengok drama dah. Kita tengok sama-sama. Alright, inilah dia Tasik Beris. Akhirnya kita kira sampai. Dia memang kalau nak lalu sini kan, ada ini je. Lepas tu lepas ni ke Pekan Sik. Kalau nak datang sini kiranya paling dekat Pekan ataupun bandar di Sik lah. Jadi kita berjaya dengan cuaca tak hujannya, mendung je. Mendung sedap je, jalan pun sedap. Main kona-kona, memang best. Jalan berbukit-bukit. Jadi akhirnya aku berjaya singgah Tasik Beris, Kedah. Dalam jelajah Kedah kita hari kedua. Jadi semua tengah selfie-selfie. Ada kat bawah ni, kat JT, kat atas ada lagi tangga. Ada atas tu. Atas tu ada tangga lagi. Jadi kalau nak selfie kat atas tu, ambil gambar memang cantik lah view atas tu. Tapi kena naik tangga sikit lah. Jadi sini memang resort ni tempat untuk ambil gambar. Banyak spot untuk ambil gambar. Ada kafe. Tak semestinya tidur sini.
korang boleh datang untuk macam ni lah, macam kita orang datang lah. Kita orang duduk-duduk, lepak-lepak, minum-minum kan, sembang-sembang sambil tu menikmati view Gunung Ganang, Tasik Beris di Kedah ni, okey. Jadi aku tak tahu dia orang berapa lama habis ni selfie ni. Aku nak lepak-lepak jap, ambil ketenangan sikit, lepas tu kita jalan, okey. Ciao, peace. Tasik. Baru sampai. Ya, baru sampai. Okey, jalan okey? Okey, so far okey. Dah 2 kali mandi. Mandi dengan baju-baju ni semua sekali. Lejuk pasal. Ini mah sikit. Aduh. Lebih senyum tadi. Bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Okey geng, jadi lepas Tasik Beris tu kita orang singgah solat di Masjid Al-Mutahdin. Dekat je, dalam 10 kilo je daripada Tasik Beris tu. Jadi kita singgah solat ni kejap lah, lepas tu baru kita sambung kita punya ride, okey. Jadi settle solat kita jalan. Ciao, let's go. Peace. Alright, jadi kita dah settle lah di Tasik Beris. Lepas tu kita singgah solat tadi di Masjid Al-Muhtadin. Jadi sekarang ni kita dah baru lepas Bandar Sik. Oh, kita lalu jalan best way. Kita lagi separuh. Tadi ke Tasik Beris separuh jalan best. Sekarang lagi separuh jalan yang best juga, untuk kita pergi ke Sungai Petani Kedah. Jalan ni healing ni, aku tak boleh tunjuk korang, tapi jalan dia memang best. Healing gila lah. Jadi sekarang dah jam pukul 6.30. Kalau ikut Google Map sekarang ni kita akan sampai di Sungai Petani dalam masa 50 minit lagi. 50 minit kita akan sampai Sungai Petani. Kau tengok belakang tu, cantik view. Oh, lawa lah. Jadi kita akan ke Sungai Petani sebab malam ni kita akan bermalam di Sungai Petani Kedah. Okey. Jadi tak tahu lagi antara kita terus pergi hotel ataupun kita terus makan dulu baru pergi hotel. Tengok keadaan cuaca macam mana lah. Tapi kalau kita makan pun kita akan makan dekat-dekat dengan Sungai Petani lah. Alhamdulillah sangat, sepanjang hari ni langit mendung daripada pagi.
Pagi siap jalan basah lagi. Kita terlepas daripada hujan, alhamdulillah. Dalam perjalanan kita ada kena hujan-hujan menitik yang halus gila lah. Tak ada basah langsung. Bagi aku kalau naik motor itu hujan yang paling best lah. Kena air tapi kau tak basah langsung lah. Jadi cuaca macam ni memang best gila untuk kita ride atas motor. Alhamdulillah. Setakat ni lah. Akan datang depan aku tak tahulah, tapi nampak macam okey je lah. Tak adalah orang gelap sangat kan. Just redup-redup je lah. Tapi kita dah tak jauh dah. Kita pun 38 km je akan sampai di Sungai Petani. 46 minit. Jadi sekarang kita nak layan. Aku nak layan jalan healing ni daripada Tasik Beris menuju ke Sungai Petani melalui Sik tadi. Okay, jom let's go. Nanti kita sambung balik. Ciao, peace. Okay, kita dah sampai di Sungai Petani akhirnya. Jadi malam ni kita akan tidur di sini. Bermalam di Hotel Zarquest. Ni Hotel Zarquest. Jadi malam ni kita akan bermalam di sini. Jadi ni lah, kita blok ni dengan blok sini. Jadi kita orang sampai sini, kita packing kejap, mandi-mandi kejap, lepas tu sekejap lagi malam kita akan keluar makan. Jadi ada satu guest tu, tetamu. Mana tetamu? Tetamu. Oh, dia minat dengan bistro aku. Bukan ni ya. Ni baik. Ada satu ni. Jeng. Hello. Michelle namanya. Michelle. Michelle betul nama dia Michelle. Michelle. Kau jangan gigit aku punya seat. Ni Michelle menyambut kita di Sungai Petani. Alright, jadi aku pun nak angkat barang, tak angkut barang lagi. Jadi kita keluar makan, okay? Ciao, peace. Okay geng. Jadi malam ni kita keluar cari makan. Masih gerimis daripada petang tadi macam ni tapi tak pakai baju hujan pun. Tak basah pun. Kita pergi tempat makan kita tak jauh. 4 minit je daripada hotel. Hilmi yang saja juga. Macam food court aku rasa dia punya kedai makan. Dia macam ada booth-booth lah. Ada western lah, ada goreng panas lah, rasanya lah. Jadi kita pergi tengok lah. Jadi malam ni tak tahu lah. Rasanya kalau cuaca okey boleh kita sia-sia macam semalam. Pusing Sungai Petani pula. Tengok dulu cuaca macam mana. Kalau okey baru kita pergi. Kalau hujan macam ni kita tidur lah apa lagi. Lagi seminit sampai dah. Dekat gila kedai makan. Dah nampak dah kedai makan kita malam ni. Sudah sampai. Apa nama dia? Senja. Okey. Mari kita parking. Turun. Di tepi jalan ya. Okey. Aku nak buka-buka helmet. Nanti kita tunjukkan kedai makan kita malam ni, okey? Let's go. Okey, jom kita jalan masuk. Kita tengok kedai. Oh, nama dia ni Senja Food Place di Sungai Petani. Senja Food Place. Jadi banyaknya open air ni. Jadi kena cari tempat yang berbumbung untuk selamat. Jadi inilah tempat dia. Kena cari berbumbung. Kalau tak nanti hujan ribut. Akak duduk mana? Akak duduk sini sana? Sana saya duduk sini. Ina duduk sini. Keluar. Tak makan apa kak? Makan apa? Malam tak dapat makan daging, dia habis kat sana, daging masak merah. Habis? Boleh lah. Satu daging bakar sambal berapi satu.
Nasi gulai sup bakar. Oh. Hai, dah ada makanan? Ini dekat. Meja baru kita Di sebelah. Apa tu? Ikan temenong. Malam-malam ni dah penat dia kena makan ikan temenong. Yang dia omelette tu smoke juga kan? Tambah telur lah. Ha, betul. Satu. Try burger dia. Ni kios minuman dia. Wak, seorang ke Wak? Dengan siapa ni? Dengan Aziz. Iskandar. Makan. Tengah order. Special punya tom yum. Awal sampai? Kau kena try ni. Apa tu? Mempa. Aku dah order dah. Dia mana Thai? yang potong gantung. Potong gantung. Ikan dia Ini sedap. kau try. Sedap? Sedap dia. Sedap gila. Ikan dia macam juicy, fry, goreng tapi Fresh ya? Ikan apa? Siakap? Ikan siakap. Oh, tu. Benar ya? Dua. Kau pergi. Ada balon dah ni. Kau suruh jago habis kan? Bang, tanya sikit bang. Kita naik motor, abang datang naik apa bang? Abang, kenapa motor dah ada kat sana? Dia naik Grab datang sini. Takut air. Macam mana nak jadi rider? Cik gaduh sini pula. Sebuah gaduh lah ni. Bila ada orang tak selesa boleh kacau dua boleh. Boleh. Pindah blok sebelah boleh? No. Semua pindah tingkat dua. Kita semua naik tingkat dua. Request, special request. Tak boleh. Tingkat dua dah penuh. Kau tahu kan tingkat dua? Awak polis? Polis kecil? Tak. Hang yang kata tadi polis. Mana dia cakap polis? Tak, saya tanya kaunter bilik blok-blok sebelah tu ada satu polis sewa. Saya tak tahulah situ polis ke tak. Melapor lah. Malam ni kat lepak bawah. Nak cuci motor. Dia nak cuci motor Pamangin kan. Awak tu kan? Aku nak mandikan kambing. Michelle. Aku kalau buat dia ajar lah. Aku tangkap kambing tu. Aku ketuk bilik dia. Apa? Dia buka je pelepas kambing. Nah, bila ada dengkul lu, abang letak sebelah. Aku letak sebelah yang duduk. Fikir macam bantal kan. Jahanam. Semalam 3 orang Jahanam, ni 4 orang. Lagi Jahanam. Makan. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi, Cik. Chicken. Tofu je lambat. Chop sizzling. Makan. Dah order, bawa order. Jari dia hantar. Ni apa? Oh, mi wonton soup. Cili lah tak? Oh, tu ada cili. Tapi lah? Ni ya. Mana yang basi tadi? Tukar. Nasi goreng basi. Dia buat banyak kan. Macam ni dah berbau. Hang, diet. Diet. Ada, tunggu. Ada ya. Sampai. Makan. Kan? Ni apa? Sizzling seafood. Kekau sisir. Benar weh. Sekarang ni, tengah tunggu siap lah. Nasi daging bakar. Nasi daging bakar tu ada. Itu panjat tu. Saya belum makan. Tak apa. Kalau lampu nak makan dulu pun tak apa. Tak apa. Jangan cakap kuat-kuat. Ni aku punya. Oh, burger dia. Tinggi ni punya ni ya. Baru order sana sampai dah sini nasi. Duduk. Oh, latih lagi. Okey, hari ni hari ride kita. Hari ketiga. Kita ride lagi jelajah Kedah. Masih berlangsung lagi. Jadi pagi ni kita mencari breakfast. Alhamdulillah cuaca baik. Jadi hari ni hari terakhir kita lah. Kita nak pusing-pusing Kedah ke apa ke. Hari ni kita akan pulang ke Lembah Kelang. Kita akan akhirkan kita punya jelajah Kedah kita. Sudah 2 hari kita pusing-pusing Kedah. Hari ni hari last kita lah. Kalau nak singgah mana-mana pun, inilah last. Jadi kita makan dulu lah pagi ni. Tak jauh pun daripada hotel. Tadi 7 minit je.
lokasi breakfast kita dengannya tempat ni best, makan dah sedap. Ni yang senang dia, kawan-kawan ada kan. So boleh tanya-tanya kawan-kawan apa makan best. Ni apa jalan rumah orang dia bagi ni. Pelik-pelik jalan Google Map. Shortcut kot. Tengok lorong apa dia bagi lah. Jalan je lah. Barulah jelajah Kedah. Jalan apa dia bagi pun tak tahu. Melingkor-lingkor dalam ni. Tak ada kereta lalu pun. Jalan on. Okey, tak apa. Aku pun tak tahu mana dia bawa aku ni Google Map ni. Kita jumpa kat kedai makan nanti, okey? Dah nak sampai dah pun. Lagi 2 minit je. Selamat pagi Sungai Petani. Ciao, peace. Okey, kita dah sampai dah di kedai makan kita. Nama kedai dia ialah kedai makan pokok ceri. Kedai makan pokok ceri. Jadi kita makan kat sini lah. Tempat dia besar besar. Jadi agak terkenal juga kedai ni di Sungai Petani. Jadi kita breakfast sini lah. Meja banyak. Banyak lauk dia. Ni tidur nyenyak. Apa? Settle dah. Kepala kita. Sekejap lagi dia tahu. Aku dah minta dah. Kalau beli siangkan berapa ringgit? RM4 saja. Ada, sekejap lagi dia ada. Boleh. Murahnya kan. Jas, ada gangguan lah semalam? Alhamdulillah tak ada gangguan. Okey. Gangguan dia ini je gangguan. Mulut dah bosan. Mulut dah bosan. Ini je gangguan, tak boleh tidur. Bengkak dah. Kena sengat. Sengat. Jadi ni lah lauk-lauk dah. Kira kepala. Kira kepala. Patin pun ada. Berapa kak? Nasi goreng? Nasi goreng, daging dendeng sama gajan. Dia dah siap-siap dah. Dah baik je. Baguslah chef. Main ni. RM4 saja, Ji. RM4 besar ni? Ya, Abang Hemi racun saya, Ji. Abang Hemi. Ikan apa tu? Ni ikan. Ikan apa, Ji? Dari kari ikan. Ikan jos. Ikan jos, Ji. Kari ikan jos. Semua ambil kepala ke apa? RM4? RM4 bang. Ni lain sikit. Dia campur-campur. Campur? Ikan masin ada, telur ada. Nasi lemak. Nasi lemak. Itu lain dia. Kita ada timun bagai. Makan belakang bagi. Ni tewas malam tahu-tahu dia jalan masuk bilik tidur. Penat. Tengok besar ni lah. RM4. Mana nak dapat? RM4. Kepala jenahak RM4 je. Makan. Keseluruhan ni harga dia hanya RM20. RM20 macam ni. Kita berapa tadi? RM12.5. Kepala ikan pating tu RM1.5 RM1.5. Kepala ikan pating. Kepala ikan pating. RM1.5. Kita jual gula-gula. Murah betul lah makan sini. Stand motor. Boleh start Wak? Boleh ya? Terima kasih. Panik Wak. Panik kat tengah malam. Kita ambil kepala patin RM1.5. RM1.5 kepala patin. Dia orang kata betul. Kepala siakap RM4. Kepala patin RM1.5. 7 kan? Balu-balu. Tapau.
Topor 5 jual kat sana. Oh, morning je. Mata pun lebam lagi. Tidur atas kursi. Lambat bukan sebab apa. Bila nak bangun ni janggut cari. Semalam bincang macam mana? Kata 7 pagi aku nak keluar pergi pasar lah. Nak breakfast kat sana terus lah. Memang cadang macam tu. Baru nak bangun janggut cari. Macam mana? Bang kari. Bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Alright, jadi selepas breakfast kita pergi ke Menara Jam Besar ikonik di Sungai Petani ni. Menara Jam Sungai Petani ni adalah sebuah binaan yang memang ikonik di Sungai Petani Kedah ni. Jadi Menara Jam Besar ni siap dibina pada tahun 1934 oleh seorang businessman di Sungai Petani Kedah ni. Jadi Menara Jam Besar ni dibina untuk dihadiahkan kepada King George ke-5. Semasa itu adalah pemerintah Empire British pada tahun 1910 hingga 1936 itulah. Jadi menara jam ikonik ni yang berketinggian 40 kaki ini dibina oleh 100% tenaga manusia dan sekarang menjadi sebuah bangunan yang sangat ikonik di Sungai Petani Kedah ni. Jadi geng KR tak nak melepaskan peluang untuk bergambar di bangunan Menara Jam Besar ikonik Sungai Petani ni. Jadi kita sekarang lepas breakfast kita ronda-ronda kejap Sungai Petani ni, ambil gambar tu jam besar ikonik di Sungai Petani. Jadi kita ambil gambar jap, lepas tu kita ambil assignment besar, lepas tu diorang dah kumpul lah tu. Okay, kita ronda Sungai Petani kejap, lepas tu kita balik hotel nak check out. Jom. Lepas breakfast tadi kita ronda-ronda pekan Sungai Petani lah, bandar Sungai Petani ni. Jadi kita ambil kat Menara Jam tu. Menara Jam kita ambil gambar. Lepas tu sekarang kita di dataran ni macam atas depan jam tu. Okey, jadi kita ambil gambar jap, ronda-ronda sikit tengok pekan ni. Lepas
tu nanti kita sambung pergi hotel. Kita nak check out lagi. Ambil gambar tu. Kenang-kenangan. Let's go. Sampai Sungai Petani, KL sudah sampai, okey. Tu. Gambar. Yang couple-couple suka ada love kat atas tu. Nampak? Macam ni ada orang. Ada gaya pun, kami vlog ni besar. Kami sudah sampai Sungai Petani. Let's go. Bersama sahabat, bersama Ketagi Ride. Makan tengah hari ni Kuala Kangsar masuk sikit lah ikan tu. Dan kemudian kita akan isi minyak next di Sungai Perak. Kita akan ikut highway je Sungai Perak, dan last kali kita akan end point kita di Ulu Berenang, Megari Renal. Okay, jadi ada dengannya nak terus gerak. Siapa yang terus gerak nak singgah Kuala Kangsar? 3. Ini memang kita. Boleh jadi ni ketua tuan. Tengok, cikgu bagi nama dia. Jaga cikgu. Tengok. Ajar. Okey, jadi itu saja. 3 orang tadi balik. Jadi hati-hati balik semua. Jadi kita akan endpoint ni, tapi siapa tak nak singgah Ulu Berenang nak beritahu pun terpulanglah. Jadi itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Safe ride semua. Kita balik. Selesai sudah jelajah Kedah kita. Alhamdulillah. Okay, on the way. Dengarnya kalau nak pengasar bernasi lebih-lebih. Tadi saya beli sekilo RM5. Kalau saya pendak sekarang RM15. Tukar penya. Asyik ya. Sekali-sekali rotan dekat cikgu. Ambil rotan. Mana jom. Kacang-kacang ni.
Okey geng. Jadi kita dah keluar hotel lah. Sudah check out. Kita di ni jam besar. Jadi selesailah kita punya persinggahan di Sungai Petani Kedah untuk hari ketiga kita. Jadi sekarang kita nak menuju ke halaman habitat masing-masing di Lembah Gelang. Ada yang di Melaka, ada yang di Tanjung Malim. Maka dengan ini selesailah sudah kita punya ride jelajah Kedah kita. Kita ride ke 55. Kita explore Kedah selama 3 hari 2 malam. Hari pertama kita menuju ke arah Alostar. Hari kedua kita ke arah Sungai Petani, kita ronda-ronda. Dan last kali hari ini kita akan pulang ke Lembah Gelang. Jadi selesailah sudah. Jadi itu saja yang sempat kita orang singgah selama 3 hari 2 malam. Ada banyak lagi tempat yang kita orang masih tak sempat singgah lagi. Jadi ini saja yang waktu mengizinkan. InsyaAllah kita boleh buat jelajah Kedah 2 pula kan. Jadi itu saja. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa subscribe Ketagih Ride channel YouTube aku, Fik Jafar. Jangan lupa juga untuk follow aku. Kalau ada sembarang pertanyaan boleh tanya aku di Facebook Ketagih Ride. Jadi dengan ini selesai sudah Ketagih Ride 55 jelajah Kedah. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Goodbye Kedah. Terima kasih warga Kedah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Peace. Nah, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Alright, jadi on the way kita balik ke Lembah Kelang tu, kita singgah kejap di Kuala Kangsar Perak untuk kita singgah makan tengah hari. Kita solat di Masjid Diraja Kuala Kangsar dan apa lagi? Pekana cendol untuk hari ini di Kuala Kangsar. Jadi aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana korang semua sudi tonton video Ketagih Ride. Kalau korang berminat dengan apa-apa sahaja gear yang aku pakai, contohnya korang berminat dengan kamera ni cantik, ataupun mikrofon yang aku guna, helmet aku guna, glove ke apa sahaja aksesori yang aku pakai, aku ada listkan di list produk dekat bawah. Korang klik je, tekan button produk tu, akan keluar semua gear dan aksesori recording yang aku pakai. Kalau korang berminat, aku dah sediakan link produk untuk terus pergi ke Shopee, okey? Jadi itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye bye. Mentari mula menyinar, bunyi anjing berderu. Sahabat-sahabat di sekelilingku senyum dan tawa memenuhi ruang suasana. Bersama Ketagih Ride, cipta memori indah bersama. Di setiap ride bahagia melanda. Di setiap destinasi nikmatnya terasa. Terima kasih sahabat kerana hadirkan warna kenangan indah kita raih bersama. Berbumbung langit biru, angin turut membelai. Bersama kita menuju ke destinasi baru. Setiap detik pengalaman kami kan genggam erat. Ketagih dan kisah kita meneroka dunia. Di ujung perjalanan rasa syukur memenuhi. Persahabatan yang tulus menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Taulah. Kita
Pride, bahagia melanda di setiap destinasi, nikmatnya terasa. Terima kasih sahabat, kena hadirkan warna kenangan indah kita raih bersama. Straw. Habis bang, masuk video habis. Tuan makan dia cakap, orang jangan makan cendol. Ni bukan aku punya. Rendah lah. Rendah. Orang ni betul dia makan cendol. Kalau aku tahu tadi aku tak makan dekat sana, aku bantai kat sini. Ha, ni baik. Semalam cerita kat orang kat kedai makan tu. Orang kata kenyang lagi. Hari ni dia buat perangai. Kita biasa cik nak cover line. Memang patutlah cikgu tu panggil kau jenglot.